Assalamualaikum uh, dan selamat tengah hari kepada semua penonton yang hadir di live ini. Okay. Nama saya Amirul Aizami Ali. Uh, saya sebagai junior programmer di Amti Solution. Okay. Terima kasih yang masuk, yang sudi melihat live ini. Bolehlah pakai share kepada kat mana-mana grup lah. Grup Facebook kan banyak kan. Ada grup-grup creator le, grup IT le, grup DC semua. Kita share je. Mana tahu ada yang lihat-lihat dia tengok, ada dapat info baru. Okay. Salam. Okay. Encik Nabi Adwa. Okay. Okay, masing-masing semua dah makan ke? Ke belum? Oh, belum betul rehat lagi kan? Pukul 1 baru rehat kan? Bolehlah kita tunggu lagi, mungkin dalam sekarang 7 viewer. Kita tunggu lagi 8 lah. Bukan tunggu lagi 8, lagi seorang masuk lagi. Mantap info. Salam Cik MP, apa MP tu? Azhar Azmi. Okey, dah 9 viewer. Kita minta 8, dah dapat 9. Okey ya. Kat sini siapa tahu saya nak borak pasal apa? Kita nak kupas topik tentang apa? Boleh komen tak? Oh, saya dengar macam perpustakaan. Betul lah tu. Ismail Perpustakaan Digital. Ni lagi betul. Okay, sebelum saya kupas lebih lanjut tentang perpustakaan digital ni, saya tanya, ada sini siapa suka pergi library tak? Pergi perpustakaan? Kalau saya ni, kalau nak cakap tak suka tu, bukan tak suka, tapi dia tengah-tengah lah. Macam, kalau nak pergi pun sebab untuk cari bahan je lah. Kan? Untuk buat kerja, untuk tenang-tenang, boleh lah saya pergi. Yang paling saya suka bila masa sekolah lah. Kalau cikgu tu macam ajak pergi library tu saya suka. Sebab tak belajar kan. Itu paling tunggu-tunggu lah kalau cikgu ajak pergi library. Okay, semua dah sedia pergi library dah. Okay, sampai tu je. Okay, sekarang saya nak cerita tentang apa itu digital library. Sebenarnya digital library ni banyak masuk definisi dia, banyak masuk. Okay, sekarang saya nak bagi ni lah, orang kata maksudnya lebih mudah difahami lah. Digital library ni adalah satu lingkungan perpustakaan yang di mana pelbagai bahan maklumat tu seperti buku, majalah, gambar, imej, suara, imej dan gambar sama kan, video, suara, semua disimpan dalam bentuk elektronik lah. Dan dia juga boleh diakses. Contohnya macam library ni, dia punya satu sistem yang kita boleh akses sistem tu untuk kita baca buku tu dari sistem tu. Macam e-book lah kan. Contoh e-book lah, kita senang faham. Kita boleh baca secara online. Tu maksud digital library ni. Okay, seterusnya saya akan bagilah 4 kelebihan digital library ni. Yang pertama adalah dia boleh diakses sepanjang masa. Kalau library biasa ni, kita kena tunggu dia buka dulu kan. Biasa library buka dalam pukul 8 ke 10 macam tu, sampai pagi. Lepas tu dia akan tutup dalam pukul 6. Lain pula kalau ada digital library ni. Kita boleh akses barang bacaan tu setiap masa. Satu hari tu 24 jam kita boleh akses. Jadi kalau kita cek bahan tu, bahan bacaan tu, kita boleh tak payah tunggu perpustakaan tu buka lah, kita boleh pergi. Kita boleh cari terus lah dalam sistem tersebut dan digital library. Seterusnya, digital library ni kita boleh akses secara serentak. Contoh kalau kita nak baca, contoh kita bagi yang biasa dulu, library biasa. Sama dengan OPEC ke? Ya. Sama dengan OPEC, lebih kurang OPEC. Kita boleh cari bahan tu dalam sistem tu, cari e-book tu dalam sistem, nanti kita boleh baca secara online.
Apa, kelebihan kedua tadi boleh diakses secara serentak. Maksudnya bila digital library, traditional library ni macam library biasa lah. Kalau kita nak pinjam buku tu, kita kena, contoh kalau buku tu yang kita nak pinjam tu kan, dia ada mungkin limited kan, ada satu dua je jenis buku tu. Yang tu pula dia orang dah pinjam, ada orang pinjam. Kita kena tunggu jugalah orang tu ulang balik buku tu baru kita boleh pinjam balik kan. Kalau yang digital library ni, kita tak perlu pun nak tunggu dia orang apa ni pinjam apa semua. Sebab dia boleh diakses secara ramai lah. Ramai boleh baca bahan bacaan tersebut. Hmm. Okey, yang ketiga adalah kelebihan ketiga ada bila ada digital library ni adalah ruang dia lah. Biasa kalau traditional library ni ruang dia terhad sebab dia simpan bahan bacaan yang fizikal kan. Bila simpan benda yang fizikal ni, kita memerlukan tempat yang luas lah sebab dia memakan ruang. Setiap tahun dia akan bertambah, makin lama ruang pun akan semakin sempit semua. Kalau digital library ni dia tak ada macam tu. Dia sebab dia guna secara elektronik kan. Tak banyak makan ruang dah. Dia efek kepada jangka masa yang lama lah untuk digital library ni. Kelebihan yang keempat adalah tiada pergerakan fizikal. Maksud tiada pergerakan fizikal ni bukannya macam kita duduk, tunggu, minum, makan semua tiba dapat buku je. Dapat baca bahan bacaan tersebut. Tapi maksud di sini adalah kalau kita nak cari bahan bacaan tersebut, kita tak perlulah untuk pergi ke perpustakaan. Kita boleh cari secara online saja. Bila kita cari secara online je, kita dah boleh jimatkan masa kita untuk pergi ke masa kita lah kan. Contoh kalau perpustakaan tu daripada rumah kita setengah jam. Maksudnya setengah jam kita dah boleh jimat masa kita dah kat situ. Kita tak perlulah macam nak tu pun kalau apa ni, nak tempuh traffic light apa semua lagi kan. Nak tunggu daftar masuk library semua lah. Tu dah makan banyak masa dah. Selain tu digital library ni kak, dia ada features di mana kalau kita nak contoh kita nak cari buku tu. Kita nak cari satu buku ni. Macam ni nak cakap contoh kita dah pergi satu library ni kan. Kita nak cari buku tu tapi kat situ tak ada buku yang kita cari tu. Itu dah macam orang kata dah banyak makan masa kita lah kan, bazir masa kita je. Kalau yang digital library ni dia disediakan lah features untuk kita boleh cari buku ni ada tak kat library ni. Buku yang kita cari ni ada kat library ni. Macam tu lah. Kalau ada, kita boleh pergi terus. Situ dah bagi kelebihan lah dekat library ni. Okay, saya tengok. Sebenarnya banyak lagi kelebihan digital library ni. Tapi yang saya boleh kongsikan 4 saja ni. Untuk buat masa ni 4 je. Ada apa-apa soalan tak? Menarik juga. Saya dengar macam okay, kalau tak ada saya bagi inilah satu keburukan digital library ni adalah kos dia, kos nak buat. Dia bukan kos berpanjangan tapi kos mula-mula nak buat je. Dia bila kos berpanjangan ni lagi bagus digital library daripada traditional library ni. Sebab bila kita guna digital library ni, kita tak perlu pun nak upah orang yang ramai untuk untuk mengawal lah untuk buku-buku ni. Nampaknya sampai di sini sajalah live saya pada hari ini. Terima kasih yang kepada melihat. Sebelum tu, minta sesiapa yang berminat untuk melakukan training ke coaching tentang Laravel ke CI4 ke
jika ataupun nak buat sistem untuk company, bolehlah berhubung dengan AMT Solution melalui nombor telefon yang diberi 012-941-6001 dan boleh juga pergi melayari website AMTIS, amtis.com.my dan juga Facebook AMTIS, AMTIS Solution. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.